Kayu bukan sekadar bahan binaan. Ia membentuk ruang hidup kita dari struktur rumah ke keselamatan pengguna hingga kesihatan keluarga. Setiap perabot yang anda guna hari-hari bermula dari sumber yang dipercayai. Daripada sebatang kayu di hutan kepada ruang tamu anda, kualiti dan keselamatan bermula di sini. Sejak 1973, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB memainkan peranan penting dalam menerajui dan memajukan industri perkayuan Malaysia. MTIB menyediakan pelbagai perkhidmatan teknikal termasuk khidmat nasihat teknikal, penyelidikan dan pembangunan, program promosi produk kayu tempatan serta program latihan dalam industri perkayuan. Salah satu perkhidmatan teknikal yang ditawarkan ialah skim pengsijilan produk kayu oleh MTIB Certification Body atau singkatannya MTIB-CB. MTIB-CB ialah badan pengsijilan bebas yang ditubuhkan pada tahun 2010 selaras dengan fungsi dan kuasa MTIB seperti yang digariskan di dalam Akta 105 MTIB. MTIB-CB menawarkan skim pengsijilan khusus untuk produk kayu bagi memastikan jaminan kualiti kepada pembeli dan pengguna. Bagi mendapatkan skim pengsijilan produk kayu MTIB-CB, setiap kilang perlu melalui proses pengsijilan bermula dengan semakan dokumen diikuti dengan audit kilang oleh juru audit MTIB-CB yang kompeten dan berpengalaman. Setiap aspek operasi kilang daripada prosedur pengurusan kilang, proses pengeluaran sehingga kualiti produk dinilai bagi memastikan pematuhan terhadap standard pensijilan yang ditetapkan. Sampel produk yang dipilih kemudiannya dihantar ke makmal yang diiktiraf bagi pengujian produk berdasarkan standard skim pengsijilan produk kayu MTIB. Sebagai bukti komitmen MTIB dalam melaksanakan skim pengsijilan produk kayu, MTIB telah memastikan makmal pengujian MTIB iaitu Pusat Biokomposit dan Gentian (FIDEC) diiktiraf dan diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia (JSM). Setelah itu, proses penilaian akhir akan dilakukan dengan teliti sebelum pengiktirafan pengsijilan diberikan. Pada masa ini, MTIB-CB menawarkan dua skim pengsijilan produk kayu. Skim pertama, skim pengsijilan papan lapis MTIB-CB PS 01 merangkumi papan lapis untuk kegunaan umum dan load bearing. Produk akan diuji dari segi kekuatan dan ketahanan fizikal mengikut piawaian standard MTIB-CB. Skim kedua, skim pengsijilan pembebasan formaldehyde daripada produk panel berasaskan kayu MTIB-CB PS 02 memastikan tahap pembebasan gas formaldehyde daripada produk panel berasaskan kayu seperti papan serpai, partikel board dan papan gentian fiberboard yang dihasilkan berada dalam had yang selamat untuk pengguna. Skim pengsijilan produk kayu MTIB-CB bukan sekadar sehelai sijil. Ia melambangkan usaha, disiplin dan dedikasi sesebuah kilang dalam memastikan setiap produk yang dihasilkan menepati standard yang ditetapkan. Ia adalah bukti komitmen terhadap kualiti, kepercayaan pelanggan dan kebanggaan membawa nama industri kayu Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai pengguna, anda berhak memilih yang terbaik untuk keluarga tercinta. Setiap label pensijilan MTIB-CB adalah jaminan bahawa produk ini telah mematuhi piawaian kualiti dan selamat digunakan. Pengsijilan ini bukan sekadar simbol pada produk. Ianya adalah panduan untuk anda membuat pilihan bijak, melindungi keselamatan dan kesihatan orang tersayang. Kualiti bukan satu pilihan. Ia adalah jaminan untuk masa depan yang lebih baik kerana produk kayu yang berkualiti bermula dari kepercayaan terhadap sistem pengsijilan yang telus. Bina kepercayaan, tingkatkan kredibiliti produk anda dengan pengsijilan, sertai skim pengsijilan produk kayu MTIB hari ini. Pilih kualiti, pilih MTIB-CB.